Okay, Assalamualaikum and hi. Okay, ini adalah view MKA. Sekiranya user buka guna Microsoft Excel spreadsheet di apps lah. Okay, so dekat sini macam you see, just pergi dekat bahagian pembelian. Okay, this one. Okay, misal kata, okay, dekat sini ada bahagian yang berwarna pink peach ni, macam kalau demo video kami adalah berformula. So, untuk insert a new rows, user kena pergi the last row. Okay, kira the last row untuk table ni. Okay, dan klik macam ni. Okay, insert. Macam tu saja. Okay, kalau dekat demo video kami, dia ada insert a new row kan. Kalau macam ini, yang tu PC ataupun laptop. Yang ni penggunaan dalam apps. So, user just klik sahaja the last row macam ni. Atau misal kata user nak pergi ke atas. Okey, macam ni nak buat dalam 2-3 row lah. Okey, nak insert. Macam ni pun boleh. Okay, kita nak insert 5 row. So, insert. So, pastikan bahagian yang berwarna pink peach ni, iaitu formula untuk jumlah ni, dia masih ada di situ. Okey, kalau tak nanti dia untuk next punya row dia tak akan kira lah. Okey, itu sahaja. So, nanti sis boleh play around. Okey, untuk key in apa semualah. Dia sama saja penggunaan di PC, cuma beza dia ada beberapa function yang mungkin dia tak support untuk menggunakan Excel. Okey, menggunakan Excel di apps, itu sahaja. Okey, thank you.